Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagaimana yang kita sedia maklum, pemergian Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin yang merupakan pemimpin UMNO Sabah yang telah pun meninggalkan kita pada Jumaat yang lalu, dan itulah satu pemergian dan kehilangan seorang pemimpin parti yang cukup setia kepada parti, cukup setia kepada perjuangan. Dan ramai yang sebenarnya terkejut dengan pemergian beliau, dan sebagaimana kita tahu, beliau mempertahankan kerusi lama yang sekian lama, dan itulah bukti mengapa pengundi masih lagi memberikan undi kepada beliau, memberikan kemenangan kepada Allahyarham Bung di Dun Lama. Dan kita semua tahu yang dalam PRN Sabah yang lepas, sentimen Sabah for Sabahan begitu kuat, dan ianya merupakan satu satu sentimen yang membuak-buak yang kita dapat lihat apabila kita turun ke lapangan, di mana pengundi-pengundi di Sabah mereka seakan-akan menolak mana-mana parti yang dilihat sebagai parti semenanjung, iaitu Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Tetapi kalau kita lihat prestasi Barisan Nasional di Sabah, dapat mengekalkan 6 kerusi, dan walaupun kalah di beberapa kerusi yang lain, namun kekalahan itu tidaklah begitu teruk, sengit, berada di tempat kedua ataupun ketiga di banyak kerusi. Ianya menggambarkan Barisan Nasional masih diterima di Sabah, dan saya percaya ianya adalah hasil daripada jasa dan juga perkhidmatan yang dibuat oleh bekas-bekas ADUN yang kalah ataupun calon-calon yang telah pun berada di lapangan. Dan dalam konteks Allahyarham Datuk Seri Bung Mokhtar, tentulah pengundi-pengundi menilai apa yang telah pun beliau curahkan, jasa yang telah beliau berikan. Dan siapa sangka seorang pemimpin yang sebelum pemergiannya telah pun dicaci ataupun diberikan kata-kata yang tidak elok untuk kita dengar, tetapi apabila beliau meninggalkan kita, begitu banyak cerita-cerita yang menunjukkan beliau ni seorang pemimpin yang bukan saja berjasa kepada tempatnya, tetapi seorang yang permurah, seorang yang menjaga agamanya, seorang yang begitu baik kepada ahli keluarganya, dan seorang yang lembut tutur katanya bersama dengan rakan-rakan dan ahli keluarga. Dan itulah menjadi pengejaran kepada kita bahawa dalam apa pun kita berbalah ataupun kita berpolitik, kita berbeza pandangan, kita kalau boleh selepas ini kita jagalah tutur kata kita. Janganlah kita melemparkan apa-apa fitnah kepada musuh politik kita. Kita berpolitiklah secara sihat, dan bagi saya pemergian Bung ini adalah satu petanda yang diberikan kepada kita, rakyat Malaysia khususnya, untuk kita melihat politik yang lebih harmoni selepas ini. Dan percayalah, pemergian ini pasti akan diisi oleh pengganti yang lebih baik, yang akan meneruskan legasi Allahyarham Bung Mokhtar di Lamak dan juga di Parlimen Kinabatangan. Dan saya doakan supaya rohnya ditempatkan bersama orang-orang yang soleh dan orang yang beriman, dan kita juga mendoakan supaya keluarganya tabah menerima pemergian itu. Dan saya yakin dan percaya pihak di kawasan tentu ada mereka-mereka yang akan meneruskan kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja khidmat dalam tempoh sehinggalah berlakunya pilihan raya kecil nanti. Dan saya juga percaya bahawa parti juga akan meletakkan calon yang baik untuk menggantikan Allahyarham dan juga meneruskan legasinya di Parlimen Kinabatangan dan juga di Dun Lama.